Kalau yang rasa penting untuk pinjaman korang diluluskan, yang pertama sekali anda kena tahu, anda kena semak laporan pelabur kredit anda sebelum anda submit. Bank rujuk laporan Sikris, Sitos Experience, SPK anda sebelum mereka menilai permohonan pinjaman anda. Dan anda boleh semak sendiri sebelum anda submit. Kalau ada apa-apa masalah, anda boleh selesaikan dan anda boleh tahu bank mana yang sesuai dengan membuat semakan melalui myloan.my. Yang kedua, kalau anda rasa sangat-sangat perlu pinjaman anda diluluskan ataupun mencari solusi apa jalan untuk lulus, anda boleh dapatkan khidmat nasihat kewangan dengan saya, RM150 per meeting tuan-tuan. Tidak boleh untuk saya berinya secara percuma sebab tuan-tuan, kos operasi MyLoan setiap hari 3 hingga 4 ribu tuan-tuan. Kalau saya percuma, bermaksud saya tidak ada wang untuk saya tanggung untuk membuat kos operasi dan kita takkan boleh bertahan lama tuan-tuan. Dan saya rasa anda faham 5 tahun MyLoan dalam pasaran kami masih tidak dapat untuk cover kos operasi kami lagi setakat ini tuan-tuan. Dan kadar yang kami kenakan juga terlalu minimum. Harga laporan pelabur kredit terlalu minimum. Kapasiti saya juga terlalu minimum. Tetapi kami cuba untuk terus bertahan. Dan saya nak cakap sekali lagi dengan rakyat Malaysia, kalau nak jumpa saya janganlah berharap semua benda percuma tuan-tuan. Itu saja. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah.